Bila umur dah 55 tahun nanti, baru kita sedar simpanan kita tak cukup untuk kita bersara dengan selesa. KWSP sekarang dah bagi kita lampu hijau, iaitu kita boleh keluarkan duit kita di akaun 3, iaitu akaun fleksibel. Tetapi adakah ini satu peluang atau perangkap kewangan? Ramai orang excited bila duit daripada KWSP kita boleh buat keluar, terutamanya dalam akaun fleksibel. Tetapi saya nak dedahkan kepada tuan-puan bahawa ada satu perkara yang ramai tak fikir panjang, iaitu akaun fleksibel boleh buat kita miskin secara diam-diam. Sebelum ni, duit KWSP memang susah kita nak buat keluar, sebab tujuan utama simpanan KWSP adalah untuk simpanan persaraan kita. Tetapi semenjak tahun 2024, KWSP mengumumkan kaedah yang baru, akaun ketiga, iaitu akaun fleksibel. Untuk akaun persaraan, 75% tak boleh keluar sampai kita bersara. Untuk akaun kedua adalah akaun sejahtera, 15% boleh kita keluarkan untuk buat dana pendidikan, buat rumah, kos perubatan dan lain-lain. Untuk akaun yang ketiga, iaitu akaun fleksibel, sekitar 10% dan kita boleh buat keluarkan bila-bila masa. Akaun fleksibel ni nampak macam bagus dan sesuai untuk bantu mereka yang perlukan dana segera. Tapi bayangkan kalau setiap kali duit kita bawa keluar, contohnya untuk tukar sport rim, untuk pergi melancong dan sebagainya, apa yang akan tinggal di hari tua kita kelak? Statistik daripada KWSP, 78% pencarum tiada simpanan yang mencukupi untuk bersara. Dengan akaun fleksibel, ramai lagi akan terjebak dengan perbelanjaan yang tak perlu. Ini berlaku sebab kita nampak duit yang boleh pakai, padahal duit itu untuk simpanan di hari tua. Bila umur dah 55 tahun nanti, baru kita sedar simpanan kita tak cukup untuk kita bersara dengan selesa. Jadi apa yang patut kita buat? Yang pertama, tuan-puan boleh gunakan duit di akaun fleksibel untuk melabur kembali dalam KWSP. Yang kedua, ini adalah langkah bijak, tuan-puan alihkan duit simpanan tersebut ke dalam bentuk emas fizikal. Emas yang saya masukkan adalah seperti gold bar ataupun dinar begini. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jika tuan-puan keluarkan duit dalam KWSP untuk akaun ketiga sekitar RM300 hingga RM500, tuan-puan boleh alihkan duit tersebut ke dalam 1 gram emas di akaun Masjid Public Gold. Sebelum itu, kenapa simpan emas? Yang pertama, emas adalah item pelaburan yang mudah dicairkan. Yang kedua, emas adalah aset pelaburan yang kalis inflasi. Dan yang ketiga, emas adalah aset yang boleh tuan-puan simpan. Jika apa-apa berlaku kepada kewangan tuan-puan, emas akan menjadi talian hayat yang boleh membantu menjamin nilai kekayaan tuan-puan. Kalau dulu duit dalam KWSP kita marah sebab susah nak buat keluar, apabila kerajaan mudahkan kita keluarkan duit, jangan kita sewenang-wenangnya sia-siakan peluang ini. Jika tuan-puan berhasrat untuk alihkan sebahagian dana simpanan persaraan tuan-puan ke dalam bentuk emas, maka saya boleh sarankan emas fizikal begini, sangat sesuai dengan simpanan untuk persaraan tuan-puan.